Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, teman-teman semua. Okey, petang ni aku gerak secara solo lah, kerana ada masa yang terluang, cuaca yang baik. Jadi aku ambil keputusan untuk datang ke suatu tempat lah. Ni tempat ni dulu ni aku pernah strike ikan siakak hampir 4 kilo lah. Besar juga saiz dia. Okey, jadi tempat ni dah menjadikan satu tempat yang viral lah selepas aku viralkan dalam TikTok tu. Ramailah pemancing-pemancing yang datang ke sini. Tapi itu kita dah lama. Lepas tu aku dah tengok kawasan ni pun dah makin lama makin kurang orang lah. Mungkin tempat ni dah kurang strike kot. Jadi aku dah lama dah tak turun ke sini. Jadi aku ambil peluang lah untuk datang. Tempat sini kalau nak memancing, paling baik kita pakai teknik pelampung lah. Ya. Sebab kalau kita main bottom tu boleh, tak ada masalah main bottom, tapi mudah sangkut sebenarnya. Banyak dah pemancing-pemancing kat sini kalau main bottom, sangkut tu memang pasti. Ya, kena cukai. Lagipun batu ladung tu ialah bukannya murah kan. Nak set up balik ambil masa. Jadi kalau kita pakai teknik pelampung, boleh menjimatkan kos lah. Tapi cuma beza strike je lah. Tapi kalau kita nak strike cari siakak, better pakai pelampung lah. Ni aku datang ni pun bawa udang dalam 4-5 ekor je. Sebab kalau pakai teknik pelampung ni tak perlu udang banyak-banyak. Kalau kita pandai kontrol lah, ya, daripada udang tu mati ke, terlocok ke, dia kena ada cara dia dah. Ni aku cangkuk udang pun jatuh pula udang ni. Tak ada rezeki weh, masuk bawah kabat tu. Dah aku terpaksa lah ambil udang lain. Tinggal lagi 4 ekor, tapi tu tak ada masalah lah. Okey, jadi aku cangkuk udang ni pun biasa je. Cangkuk dekat ekor tu biasa-biasa yang teknik orang guna lah. Ya, ini pun aku buat macam ni pun payah juga nak terlocok sebenarnya. Cuma aku nak pesan satu kat kawasan kabat tu, kawasan platform tu yang rata tu, macam simen tu. Hati-hatilah nak pijak situ. Aku dah kena dah dulu. Masa tu main casting, aku terpijak bahagian platform tu. Masa tu mungkin air tengah surut, aku tak perasan dia licin. Aku jatuh terentang kat situ. Sakit dia sampai ke kuku tu. Berhari juga nak tunggu hilang sakit dekat punggung aku ni. Itulah jiwa mancing ni, bukannya serik kan. Ya. Okey, cadangan aku kan, kalau kita nak menggunakan teknik pelampung ni, better kita set up rod tu pakai rod medium lah. Medium ataupun medium light pun boleh pakai lah. Antara 10 lb ke atas lah. Itu cadangan aku lah. Tali pakai tali kasar sikit lah, 30 pound ke, itu paling terbaik lah. Nak pakai tali halus boleh, tapi cadangan aku ikat FG. Sebab dekat depan-depan ni, kalau korang perhatikan, ada macam curucuk-curucuk, itu besi sebenarnya. Nak jadi kes dulu masa kita orang berburu siakak kat sini, member masa strike ikan siakak tu, tali tu dia tarik kena ke curucuk depan ni. Tali main line dia terus putus. Masa tu aduh, memang tak ada rezeki dah. Memang banyak kali strike, tapi nak mendaratkan dia tu agak susah siakak ni. Sebab siakak ni kalau dia dah strike, dia dah makan umpan, kalau tali kendor dia dapat rasa je benda tu kita nak tarik dia akan lompat. Memang chance tu agak tipis.
yang tu mudah terlocot tu. Dia kalau sekali terlocot, agak payah kita nak strike untuk ikan-ikan yang lain tu lah. Better kalau ikan tu lah betul-betul strike, kita jangan kendurkan tali tu lah. Kita tegangkan tali tu, rod tu kita turunkan sedikit lah. Turun pun tak adalah sangat, tapi yang paling penting tali tu mesti tegang, supaya ikan siakak tu tidak mudah melenting ataupun melompat lah untuk melepaskan umpan kita tu. Itu pengalaman aku lah masa dulu kat port sini mancing siakak. Okey, masa nak buat balingan tu pastikan kita ikut arus air lah ya, supaya pelampung tu bergerak mengikut arus. Buatlah berapa kali ikut arus tu. Kadang-kadang tu laluan yang ikut arus tu memberikan kita banyaklah ruang pelampung tu untuk terus bergerak lah mengikut arus tu. Okey, apa yang menjadikan kelebihan dalam teknik pelampung ni? Yang paling penting kita kena fokus lah pada pelampung tu. Sebab kalau pelampung tu tenggelam, tandanya dah strike lah tu. Aku ada pengalaman dulu, aku leka masa tu. Dah kita asyik menunggu tengok pelampung tu sampai kita rasa penat masa tengok pelampung tu. Aku biar je masa tu. Aku aku pacak je dekat sebelah batu tu kan. Aku pun tengok tempat lain kan. Sekali masa tu tak sedar pelampung aku tenggelam. Sekali rod aku melayang terpelanting. Jadinya mesin aku rosak, ikan pun terlepas. Bukan rezeki aku lah masa tu. Itulah kelebihan main pelampung ni. Mata kita nak sentiasa fokus daripada pelampung tu. Okey lah geng, sampai sini je lah cerita aku serta pengalaman aku dekat sini lah. Pasal hari pun dah petang, nak senja, nak gelap. Lagipun aku mancing seorang je ni. Dah bisa-bisa kena gigit dengan nyamuk, dengan gas. Seorang-seorang ni tak boleh tunggu lama-lama dalam gelap ni. Aku kena beredar dulu lah geng. Okey, apa-apa pun korang support aku, subscribe aku punya YouTube. Okey, apa-apa nanti jumpa lagi untuk channel video yang lain. Alright, Assalamualaikum.